Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para ibu bapa dan waris pelajar. Seterusnya, anak-anak pelajar baru Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor bagi sesi akademik 2025-2026. Yang dikasihi sekalian, warga Kolej Matrikulasi merangkap seluruh jawatankuasa minggu pengurusan pelajar baharu sesi 2025-2026. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hanya dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama di sini untuk taklimat waris minggu pengurusan pelajar baharu sesi 2025-2026. Terlebih dahulu, izinkan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang ke Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor, Pontian, Johor. Sekalung tahniah saya ucapkan kepada anak-anak pelajar yang telah ditawarkan dan memilih untuk mendaftar di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor yang bakal menjanjikan pelbagai cabaran dan keseronokan dalam usaha mencapai cita-cita ke peringkat yang lebih tinggi untuk ke puncak kejayaan. Saya percaya anak-anak sekalian adalah antara yang terbaik yang terpilih untuk melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat tertinggi yang menjadi impian dan harapan semua orang, tetapi bukan semua orang mampu meraihnya. Saya dapat merasakan kegembiraan di raut wajah tuan-tuan dan puan-puan atas kejayaan anak-anak tuan menjejakkan kaki ke program matrikulasi. Dapat saya lihat harapan tuan-puan yang menggunung agar anak-anak sekalian menamatkan pengajian di sini dengan jaya dan cemerlang. Saya dapat merasai kegembiraan di raut wajah tuan-puan atas kejayaan anak-anak tuan-puan menjejakkan kaki ke program matrikulasi, khususnya di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor ini. Dapat saya lihat harapan tuan-puan yang menggunung agar anak-anak sekalian menamatkan pengajian di sini dengan jayanya dan meneruskan perjalanan mereka ke Menara Gading. Saya juga berharap agar harapan tuan-puan terhadap anak-anak tuan-puan akan tertunai dengan pencapaian yang cemerlang di sini. Saya berharap tuan-puan akan memberikan mandat sepenuhnya kepada kami di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor untuk menasihati, menegur dan membimbing anak-anak tuan-puan sepanjang mereka berada di sini. Untuk pengetahuan tuan-puan, program matrikulasi telah mencapai 25 tahun penubuhannya sejak 1998. Program ini merupakan pilihan utama pelajar pra-universiti untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama. Hadirin yang dihormati, saya ingin berkongsi sedikit tentang Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor melalui video korporat yang akan ditayangkan sebentar lagi, agar dapat mengukuhkan keyakinan ibu bapa bahawa anak-anak yang bakal ditinggalkan di sini akan menjalani proses pembelajaran yang terbaik, insya-Allah. Sama-sama kita saksikan. Di seluruh Malaysia, terdapat 14 buah kolej matrikulasi yang menawarkan aliran sains dan perakaunan, manakala terdapat 3 buah kolej bagi aliran kejuruteraan. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor yang terletak di Pontian, Johor mula beroperasi pada 11 Mei 2009 dan pada masa itu dikenali sebagai Kolej Matrikulasi Teknikal Johor atau KMTJ. Pada 23 Mei 2018, penjenamaan semula telah dibuat kepada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor atau KMKJ. Tugas utama KMKJ adalah menyediakan pengajian pra-universiti kepada pelajar lepasan SPM ke universiti awam dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf.
Di KMKJ terdapat 4 aliran pengajian yang disediakan dalam jurusan kejuruteraan, iaitu aliran asas kejuruteraan, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kapasiti pelajar yang dapat ditampung di KMKJ adalah seramai 400 sehingga 450 orang dalam satu sesi pengajian. Barisan Pengurusan Tertinggi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor diteraju oleh Tuan Teknologis Muhammad Samsul bin Paijo selaku pengarah kolej dan dibantu oleh 5 orang ketua jabatan, iaitu Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Matematik, Ketua Jabatan Sains, Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar dan Penolong Eksekutif Kanan. Seramai 105 orang kaki tangan yang terdiri daripada kumpulan pengurusan dan profesional serta kumpulan pelaksana yang bersama-sama menyokong pengoperasian kolej yang komited dalam merealisasikan hala tuju serta aspirasi kolej. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor menetapkan visinya sebagai peneraju unggul pendidikan matrikulasi kejuruteraan. Berpandukan visi ini, KMKJ membawa misi untuk menyediakan modal insan yang kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Sebagai bukti kesungguhan terhadap kualiti, KMKJ telah berjaya memperoleh pensijilan ISO 9001-2015 pada 16 Oktober 2019. Selaras dengan visi dan misi tersebut, KMKJ menetapkan piagam pelanggan sebagai panduan dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti. Warga KMKJ beriltizam memastikan pencapaian akademik pelajar, kelayakan pensyarah, penyediaan prasarana serta kecekapan pengurusan dan kebajikan sentiasa berada pada tahap terbaik demi melahirkan pelajar yang cemerlang dan berdaya saing. Bagi memastikan usaha ini bergerak secara terarah dan berimpak tinggi, KMKJ telah merangka pelan strategi kolej berasaskan 5 teras utama yang memberikan tumpuan kepada kecemerlangan akademik, kecemerlangan insaniah pelajar dan pemantapan pengurusan sumber yang efisien seiring dengan hala tuju pendidikan negara. KMKJ telah menyediakan pelbagai prasarana dan kemudahan demi menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Antaranya, bangunan pentadbiran yang menjadi pusat pengurusan kolej, Dewan Teknokrat, Dataran Prima, Dewan-dewan kuliah yang selesa dan berhawa dingin, bilik-bilik tutorial, bilik seminar, bilik lukisan kejuruteraan, makmal bahasa, makmal AutoCAD, perpustakaan, bilik cyber remaja, digital learning studio, bengkel-bengkel kejuruteraan, makmal sains, kafeteria, pusat kegiatan pelajar, surau Al-Azhar, kemudahan sukan seperti padang dan gelanggang bagi memudahkan pelajar beraktiviti dan beriadah, serta kolej kediaman bagi pelajar lelaki dan perempuan. Penekanan turut dititik beratkan terhadap aspek keselamatan warga kolej dengan adanya unit keselamatan serta unit kebersihan dan keceriaan bagi menjamin kebersihan persekitarannya. Aktiviti sepanjang semester 1 dan tarikh pelaksanaannya adalah seperti yang berikut. Aktiviti yang dijalankan adalah Minggu Pendaftaran Pelajar Baharu bermula 23 sehingga 27 Jun 2025. Seterusnya, kuliah yang akan dijalankan selama 18 minggu, namun terdapat cuti pertengahan semester selama 1 minggu pada 13 sehingga 21 September 2025. Kemudian, minggu ulang kaji selama 1 minggu sebelum menghadapi peperiksaan semester pada 17 sehingga 24 November 2025. Dan akhir sekali, cuti antara semester pada 25 November sehingga 30 November 2025. Aktiviti sepanjang semester 2 dan tarikh pelaksanaannya adalah seperti yang berikut. Aktiviti yang dijalankan adalah kuliah selama 18 minggu, namun terdapat cuti khas semester selama 1 minggu, cuti pertengahan semester kali pertama selama 1 minggu dan cuti pertengahan semester kali kedua selama 1 minggu. Kemudian,
minggu ulang kaji selama 1 minggu sebelum menghadapi peperiksaan semester pada 4 sehingga 12 Mei 2026. Akhirnya tamatlah sesi 2025-2026. Bagi sesi lawatan ibu bapa atau waris, bermula Januari 2025, ibu bapa atau waris dibenarkan melawat pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad, dan hari kelepasan am bermula 8 pagi hingga 6.30 petang. Pelajar menetap tidak dibenarkan membawa tetamu memasuki mana-mana kawasan kolej kediaman dan hanya boleh menerima tetamu di tempat yang ditetapkan, kawasan kafeteria atau wakaf sekitar luar kolej kediaman. Pada hari waktu PDP, ibu bapa atau waris dibenarkan melawat selepas waktu PDP antara jam 4 petang hingga 6.30 petang dengan kebenaran daripada pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej, iaitu Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar atau Pegawai Hal Ehwal Pelajar atau Ketua Fellow atau Fellow. Pelajar menetap hendaklah memaklumkan kepada tetamu supaya meninggalkan kawasan kolej sebelum jam 7 malam. Pelajar dibenarkan keluar outing bersama keluarga dengan kebenaran daripada pengarah kolej atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh pengarah kolej, iaitu Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar atau Pegawai Hal Ehwal Pelajar atau Ketua Fellow atau Fellow mengikut jadual outing biasa. Bagi sesi outing biasa adalah pada hari Sabtu dan Ahad bermula Januari 2025 mengikut jadual giliran lelaki dan perempuan. Outing pulang bermalam adalah mengikut jadual bulanan. Outing khas pula melibatkan kes-kes khas seperti urusan di premis kerajaan dan lain-lain. Outing pulang bermalam adalah yang melibatkan kes-kes kecemasan sahaja dan perlu merujuk kepada pegawai HEP dahulu. Outing bersama keluarga boleh dijalankan mengikut jadual outing biasa atau pada hari pelepasan am atau memohon kebenaran daripada HEP. Permohonan outing biasa, outing bersama keluarga dan outing pulang bermalam biasa hendaklah dibuat selewat-lewatnya hari Khamis. Permohonan yang lewat tidak akan dilayan kecuali kes-kes kecemasan. Sila rujuk kepada pegawai HEP. Tarikh bagi outing pulang bermalam adalah seperti yang dipaparkan. Jadual outing biasa dan outing pulang bermalam adalah seperti yang dipaparkan dan akan dimaklumkan oleh HEP. Semua pelajar tertakluk di bawah Undang-Undang Malaysia Akta 174, iaitu Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Peraturan pelajar program matrikulasi adalah di bawah Perkara 1, iaitu Larangan Am Pelajar Program Matrikulasi seperti yang dipaparkan. Pelajar yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman tata tertib di bawah Akta 174. Akta 174 juga menekankan keselamatan diri dan harta benda pelajar di bawah Perkara 2, Kawalan Keselamatan Kolej dan Perkara 39, Barangan Kepunyaan Persendirian. Akta ini akan dijelaskan kepada pelajar oleh pegawai HEP. Pihak matrikulasi menyediakan pelbagai kebajikan untuk pelajar sepanjang pengajian mereka di sini. Antaranya adalah bantuan sara hidup pelajar sebanyak RM250 sebulan selama 10 bulan bagi pelajar yang layak. Murid berkeperluan khas akan mendapat kad OKU. Tuntutan tiket kapal terbang bagi pelajar Borneo sebanyak 2 kali tuntutan. Pelajar juga akan mendapat perlindungan insurans sepanjang pengajian, iaitu kematian akibat kemalangan RM25,000 dan khairat kematian RM500. Pelajar boleh mendapatkan rawatan ke klinik pada jam 8.30 pagi atau 2.30 petang semasa waktu pejabat dan pelajar perlu berurusan di pejabat asrama. Rawatan di luar waktu pejabat
hanyalah melibatkan kes kecemasan sahaja dan perlu berhubung dengan fellow yang bertugas. Sistem pengajaran di program matrikulasi direka untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi teori dan praktikal serta mampu berfikir secara kritis dan bekerjasama dengan berkesan. Terdapat pelbagai mod pengajian yang dilaksanakan iaitu melalui sesi kuliah, amali, tutorial, pembelajaran secara digital serta konsultasi dan kerja kumpulan. Mod pengajaran ini direka bentuk bagi membangunkan pelajar yang berdaya saing, kreatif serta mampu menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan tinggi dan kerjaya di masa depan. Berikut adalah kursus-kursus teras yang akan dipelajari oleh para pelajar bagi bidang kejuruteraan iaitu matematik, kimia, fizik kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, asas kejuruteraan dan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Di dalam program matrikulasi, pelajar bukan sahaja mengikuti kursus akademik utama tetapi juga perlu mengambil beberapa kursus wajib yang bertujuan membentuk pelajar yang seimbang dari segi intelek, sahsiah dan kemahiran insaniah. Kursus wajib yang akan dipelajari adalah bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan moral, pengajian matrikulasi dan kokurikulum. Kursus-kursus ini dilaksanakan sepanjang program dan memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang holistik dan bersedia menghadapi cabaran di peringkat universiti dan alam pekerjaan kelak. Kaedah penilaian dalam program matrikulasi melibatkan gabungan beberapa elemen untuk memastikan pengukuran yang komprehensif terhadap pencapaian akademik pelajar. Berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian yang dilaksanakan pada semester 1 dan 2. 40% bagi penilaian berterusan, 20% ujian penilaian sumatif, 40% peperiksaan semester program matrikulasi PSPM. Peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) merupakan syarat wajib bagi para pelajar di program matrikulasi. MUET bertujuan untuk menilai tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar sebagai persediaan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti awam di Malaysia. Berikut adalah jadual ujian bagi sesi 1 tahun 2025. Bagi speaking test, ujian akan dilaksanakan pada 9 hingga 18 Disember 2025, manakala bagi reading, writing and listening test akan dilaksanakan pada 6 Disember 2025. Aktiviti kecemerlangan akademik. Aktiviti kokurikulum. Berikut adalah kejayaan yang telah dicapai oleh para pelajar KMKJ sesi 2024-2025 di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Kejayaan Alumni KMTJ KMKJ. Memperkenalkan Haji Muhammad Haris bin Muhammad Razi sebagai pengarah urusan syarikat J. Ibrahim Travel and Tours. Saiful Akmal bin Muhammad Razib sebagai Director Rahas Enterprise Sendirian Berhad. Teknologis Muhammad Talha Al-Hafiz bin Muhammad Khatta sebagai pensyarah di Kolej Matrikulasi KPM. Muhammad Aiman Halifi bin Nasir sebagai IT Advisor Barokah Rizq Wholesale. Dr. Kit Yu Heng sebagai pengasas syarikat digital Sendirian Berhad. Kabilan anak lelaki Arunagir Natan sebagai jurutera di bawah syarikat Halliburton. Muhammad Nisarman Abdul Rahman sebagai Coiled Tubing Field Specialist di Schlumberger Nigeria Limited. Muhammad Zulhilmi bin Suhaili sebagai jurutera di Toyo Engineering and Construction Sendirian Berhad. Nur Ezafira binti Eddie sebagai Architectural Assistant di Swaneman & Tun Architects Limited, United Kingdom. Gambaran sokongan padu daripada alumni KMTJ KMKJ. Hala 7 pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Berikut merupakan contoh bidang yang boleh diceburi di peringkat ijazah sarjana muda. Kebolehpasaran pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor ke institusi pendidikan tinggi telah dibuktikan melalui anugerah dan penghargaan berikut. Jadual berikut menunjukkan analisis perbandingan kemasukan pelajar KMKJ ke Universiti Awam sesi 2021 hingga 2023 dan juga data kemasukan pelajar KMKJ ke Universiti Awam tahun 2021 hingga 2023. Program matrikulasi turut menerima pengiktirafan antarabangsa daripada universiti-universiti berikut. Hadirin yang saya hormati sekalian, insya-Allah marilah bersama-sama kita menadah tangan dengan penuh rasa rendah diri memohon agar segala usaha oleh setiap warga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor akan menghasilkan pelajar yang cemerlang dan gemilang dari semua segi, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Akhir kata, saya bagi pihak Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor ingin memohon maaf kepada semua ibu bapa dan waris jika terdapat sebarang kesulitan sepanjang tempoh pendaftaran para pelajar pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa-masa hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan beri selamat datang agai KMKJ. Selamat datang ke KMKJ. KMKJ ke warga. 欢迎来到 KMKJ. 欢迎来到 KMKJ. Selamat datang ke KMKJ. Selamat datang ke KMKJ. Welcome to KMKJ.